Masukkan dulu baja. Baja ni dah terperam bersama dengan dolomite lebih kurang 2 bulan lah, 3 bulan. Dah cukup tu. Okey, sekarang kita nak tengok pangkal dia. Rasa tak ada masalah ni. Sebab ni saya yang tanam. Ni saya tahu. Okey, potong dekat situ, Dik. Potong kat sini. Ada. Okey. Lebarkan kat mana Pak tadi? Sini. Buka sini. Sini. Kita nak alih tempat kat sini. Ni bagi clear rumput sini. Buat bulat satu bulatan sini. Okey, dulu kita dah tanam 2 pokok ke 3 pokok? 3 pokok 3. Pokok yang ketiga tak hidup juga. Tak apa suri, tak tahu. So kita kena alih juga. Dah 3 kali tanam tak nak hidup. So kita cubalah alihkan tapak dia. Barangkali boleh membantu. Kita try tanam kat sini pula. Tapak tu kita biarlah. Okey, kita cuba tanam kat sini. Besarkan lagi nanti kita tunggu. Ni pokok yang kita nak tanam. Tapi pokok ni tak tahulah durian apa, kita tanam biji je. Tunggu dia besar, dah 3 kaki, 4 kaki. Kan, dah tinggi-tinggi parah perut dah, parah pinggang. Kita cuba cantumkan. Macam pokok yang belakang tu. Tu. Tu pun sama tapi itu IY biji. Sekarang saya dah cantumkan dengan durian tembaga. Dah buka dah, bawah tu dah berarti tunas. Tak apalah, perlahan bagi dia naik. Slow and steady, insyaAllah. So kita nak alihkan sini. Besarkan sini sikit. Sampai sini. Penat juga macam nak. Ni nak tanam pokok ni lah. Nampak macam mana, kita tak ada pilihan, kita kena tanam juga. Okey. Dulu kita tanam mula-mula pokok apa? Duri hitam sini. Kan? Lepas tu mati, lepas tu kita tanam pokok apa? Pokok kecil lah. Pokok kedua lah, baru kedua kali tanam. Yang ni pula ni. Ni kali yang ketiga. Dah maknanya situ dah 2 kali kita tanam. Tak menjadi. Hari kita alih tempat lah. Alih ke belah sini. Mudah-mudahan insyaAllah dia boleh ikut. Alright. Di sini nampak tanah ni memang dah lembut dah. Tak ada masalah sebenarnya. Okey. Besar sikit lagi. Besar. Korek sikit lagi. Tujuan supaya ruang pertumbuhan untuk akar lebih besar lah. Itu saja. So kita lebarkan lubang. Okey. Base pada pengalaman, tapak ni tak payah kita korek dalam. Sekarang kita tanam itu. Kita tanam. Lepas tu nanti kita ambil tanah tu masuk campur sini. Okey. Jom, let's go, kita nak tanam. Selamat. Masukkan dulu baja. Baja ni dah terperam bersama dengan dolomite lebih kurang 2 bulan lah, 3 bulan. Dah cukup tu. Okey, sekarang kita nak tengok pangkal dia. Rasa tak ada masalah ni. Sebab ni saya yang tanam. Ni saya tahu. Okey, potong dekat situ, Dik. Potong kat sini. Ada. Tak apa, kalau dia terbarai kat sini juga. Okey, sabar. Macam ni. Angkat. Angkat. Baringkan. Potong. Kejap. Ni dia. Duduk lama. Potong terus. Tak perlu takut-takut, kita potong saja. Buang polybag. Banyak dah akar bawah tu. Tak ada juga. Okey. Sabar. Buang bagi habis. Okey, ni masuk. Dah letak lah, tak apa. Letak. Tak ada masalah. Tegak kan? Ada matahari. Ni ada matahari pagi Okey, boleh tarik. Dah. Alhamdulillah. Dah. Tarik. Okey, sekarang kita kambuskan tanah. Bubuh baju ni keliling ni. Bubuh baju ni keliling ni. Baju ni kita taburkan keliling dia. Keliling ni. Tak kambing tak ada masalah. Campur dengan dolomite.
Okey. Dah. Okey, kambus. Okey. Mudah-mudahan tumbuh dengan bismillahirrahmanirrahim. Dah tanam dah pun. Okey. Ditutup. Tarik balik tanah ni. Okey. Okey, saya tak buat dia buka besar-besar ni sebab nanti kita tutup dengan dolomite. Yang luar ni akan automatik lah. Matilah dengan apa? Dengan rumput-rumput ni mati ditutup oleh dolomite tadi. Okey. Tak apa, boleh ceduk ni sikit ni. Ceduk ni sikit ke situ. Tutup dia. Okey, dah tanam satu. Mudah-mudahan dapat tumbuh. Kita hanya berusaha dah kan. Jadi macam mana kita tak tahu. Okey. Okey, tak payah tinggi sangat. Harap akar dia boleh berkembang lah. Dah cukup. Okey, beres. Dah. Lepas ni kita nak siram. Dah cukup. Siram. Okay, biasa. Lepas tu tutup dengan dolomite. Alright. Lepas tu kita buat dia punya piping lah. Piping dia mana? Piping dia? Ni piping kan. Tapi tak sampai lah. Pipe dia tak sampai. Tak apa. Kena tarik. Boleh tarik tak? Kalau lepas ni boleh tarik? Tak boleh. Tak tu biarlah. Tak apa. Bubuh je. Biar dia air kat situ. Dia tetap juga akan mengalir juga nanti. Okay. Okey dah. Beres. InsyaAllah mudah-mudahan. Siram kat pangkal-pangkal. Ini kita kena bagi dekat pangkal lah. Sebab dia nak masuk terus ke dalam tanah. Pangkal pokok. Sampai ke dalam lubang yang kita korek tadi. Dia bertakung dalam lubang yang kita korek tadi. Okey, mudah-mudahan dia tumbuh. Alright, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.